Adakah salah kalau ikut cara orang kafir? Bagaimana Nabi Yaqub satu hari ketika mana dia keluar pada rumah? Dia keluar pada rumah, dia make sure seluruh pintu tertutup, seluruh tingkap tertutup dan dikunci, dan ahli keluarga ada dalam tu dengan safe. Satu hari dia balik daripada rumah, dia mendapati ada seorang lelaki di ruang tamu rumah dia. Nabi Yaqub tanya, kamu siapa? Lebih baik kamu keluar sebelum berlaku perkara-perkara kejahatan ataupun kesakitan kepada kamu. Nabi Yaqub warning. Maka lelaki itu bagi tahu kepada Yaqub, wahai Yaqub, janganlah kamu melakukan demikian kepada aku kerana aku adalah Malikul Maut. Rupanya Malikul Maut boleh masuk dalam rumah sebab dia malaikat. Memang dia boleh. Maksud dia Nabi Yaqub ni memang dia jaga dengan sebaik mungkin isteri dan anak-anaknya daripada neraka jahanam. Baik, apa yang patut kita buat? Baik, perkara-perkara di akhir zaman, perkara yang kita memang tak boleh nak elak. Perkara itu pasti berlaku. Kerana dalam satu hadis Nabi kata, shibron bi shibrin, wazira'an bi zira'in. Kamu akan ikut sekumpulan manusia yang Nabi gelarkan mereka ni orang kafir. Shibrin shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wazira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta. Kamu akan ikut golongan kafir seinci demi seinci, sehasta demi sehasta, sampailah kamu masuk dalam neraka jahanam pun kamu akan ikut membototinya. Subhanallah. Itu hadis yang Nabi sebut 1400 tahun yang lepas. Maksud dia perkara itu akan berlaku. Adakah salah kalau ikut cara orang kafir? Tak salah. Tak salah nak ikut cara orang kafir dari sudut pemakaian mereka kemas. Tak salah nak ikut cara orang kafir dari sudut syak pada waktu, dari sudut kebersihan. Tak salah. Kata ulama, ketika mana ada kebaikan kepada orang kafir dan kebaikan itu tidak ada ataupun hilang kebaikan itu kepada orang beriman, maka kecelakaan mula masuk ke dalam diri kamu, dan kebaikan dan rahmat Allah mula hilang dalam diri kamu ketika mana kebaikan itu ada pada orang kafir. Subhanallah. Contoh kebersihan yang paling dekat, cuba balik kampung raya, tengok RNR. Setiap kali RNR belum tentu lagi bersih ke tidak. Kebersihan, bagaimana kita jaga kebersihan kita. Baik.